kan, dia buat gaya tu. So kau lah, okay, bila kau tengok dia buat posting macam tu, aku memang tak rasa apa bos. Sebab aku rasa, kan aku cakap, dalam hidup aku tak pernah takut dengan sesiapa pun. Walaupun dia punya follower lagi ramai, dia rasa dia lagi gangster, dia ada follower, bukan, dia ada pengikut, dia ada NGO, dia ada Velfire ataupun Alfat. Aku tak pernah kisah bos. Sebab apa? Aku percaya kebenaran di atas segala-galanya, dan aku percaya kebenaran akan datang apabila sampai masanya. Aku hanya perlu buat benda yang betul je. So aku jawab, aku respon. Aku respon macam biasa. Aku jawab. Dia kata aku macam ni. Dia kata macam ni. Dia duk kata aku tak ada kena-mengena dengan kes Bella. Aku datang besar. Tapi macam ni lah, aku sampai. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada episod ketiga Sembang Marhin. Pada episod yang lepas kita ada cliffhanger sikit. Kita kononnya nak panggil Puan Munadin untuk datang sebagai tetamu kita yang pertama lah. Tapi pasal ada isu panas pada kali ni berkenaan dengan Kuat sikit Megat, baik kau kunyah dalam tengah weh. Time nak kunyah jauh sikit, time cakap je dekat. okay. Sedap pula kali ni. Okey, pasal ada isu panas pula kali ni berkenaan dengan ketua alim kita dengan Yusuf Azmi. Jadi kita buat special episode lah pada hari ni, episod ketiga ni, untuk kita cerita lah. Orang dah tahu sebenarnya apa benda ni kau kandung ni hal kan. Tapi sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih lah untuk yang mana tengok video kami yang dah 2 episod tu. Kami tak jangka lah dapat view macam tu. Lepas tu ada juga yang dah bagi feedback. Terima kasih banyak-banyak. Yang mana yang dah tiba-tiba ada subscribe kita punya channel tu kan. Terima kasih banyak-banyak. Lagi satu, banyak yang tengok tu tak subscribe. Jadi kalau korang tak keberatan, subscribe lah kan. Boleh kita orang dapat monetization kan. Jatuh phone aku. Kan, boleh dapat monetization. Jadi boleh lah makan sedap sikit kan. Mungkin lepas aku rasa kau kena sana sikit Megat. kena sikit. Kau tak payah nak apa-apa dengan Alip. Okay. Alright. Baru boleh makan kari ketam. Iya. Okay, so Alip, kita mulakan dengan kau dulu. Kau dah makan setengah, laju. Jangan nak start ni. Lapar. Okay, apa nak tanya? Okay, soalan aku yang pertama, Alip. Aku sebenarnya tak faham, Alip. Scrut ni apa, Alip? Scrut ni aku jelah tengok sikit-sikit je lah. Aku faham sikit-sikit. Tapi mungkin ramai yang tak faham apa benda Scrut ni. So boleh cerita sikit, apa benda Scrut ni? Okay, Scrut Scrut ni sebenarnya satu produk yang aku dengan Nick buat lah pada bulan puasa 2019. Masa tu tengah tak ada kerja. So kita develop satu sistem lah untuk orang menyemak sejarah kereta terpakai. So dia asal daripada satu perkataan. Asalnya kalau orang yang main kereta, orang akan tahu Scrut ni. Scrut ni adalah sebelum kita pergi race, apa nama kita akan scrut dulu. Scrut ni maksudnya kita check apa nama kereta kita. Check teknikal lah, semua luar dalam apa semua lah sebelum pergi race. Habis race pun apa kita akan scrut juga. So dia asal daripada perkataan scrutinize. So memang term ni memang ada lah. Memang dah ada dah. So kalau orang yang main kereta memang dia akan faham lah yang scrut ni apa. So at the same time dia punya bunyi dia pun macam screwed. Kena tipu. Kalau play on words lah. So masa aku mula dulu, aku dengan Nick ni memang orang motorsport. Kita orang main kereta dan minat kereta. So dan kita tahu, aku rasa Megat ke, Fidi ke, Aiman ke, kan, semua orang tahu yang selama ini kereta Recon yang masuk ke Malaysia adalah kereta yang telah diubah mileage, ataupun dia beli murah, dia nak jual mahal. So dia akan ambil, bila nak murah ni dia akan jual apa nama kereta yang tak elok lah. Asal? Aduh, hilang idea. Aku belum tanya punya soalan. Kau jangan risau. So mula balik. Tak payah tu. Ni kamera aku tak ada. Tapi Alip, kau boleh cerita je sebab dia setting kat aku je ni. Dah, aku dah terstop je. Patutnya sambung tadi. Patutnya kita buat natural selambung je. Aiman tak payahlah angkat kat tangan tadi. Man, patutnya Man, kalau apa pun jadi awak dah betul kan. Awak datang, Assalamualaikum, tumpang lalu macam tu. Masuk so kita sambung je. Tak ada format yang Dia kalau dia terputus tu, apa kamera ada yang tu je kita keluarkan. Kita tak payah nak apa formal sangat. Ya.
Aku tak tahu dah apa nama saya mana. Okey, tak apa. Screwed. Aku cerita pasal Screwed lah. Screwed ni masa kita buat tu, kita buat adalah untuk nak elakkan orang daripada kena tipu lah. Dan kita semua tahu selama ni memang orang kena tipu beli kereta recon dan beli kereta second hand. So itulah asalnya Screwed tu. So kita dapat satu sistem. Masa tu aku pergi, asalnya lah ni, aku dah cerita benda ni banyak kali dah. Bila orang interview kat Bernama ke TV ke, memang inilah yang aku akan cerita. Asalnya, idea asal Screwed dulu adalah aku dah buat satu software untuk orang beli kereta direct daripada Jepun, kereta recon daripada Auction House. Malangnya Jepun dia tak ada dia punya IT dia tak bagus, so dia tak boleh bagi API dekat apa nama kita orang untuk sistem kita orang communicate. Tapi dia bagi dekat pada kita orang satu database inspection yang dia orang buat sebelum dia orang jual dia punya kereta tu. So bila aku dapat that database, aku try jual. Masa tu Screwed tak ada color merah tu, tak ada logo pun, putih je. Dan masa aku jual first day tu meletup 180,000. Sampai server down. Itulah asal usul Screwed. So Screwed adalah produk daripada aku punya software house aku, which is Ifcon Technology. So dan Screwed ini, apa benda yang dia buat adalah kita scrutinize sejarah kereta terpakai dan kereta recon. So kalau korang nak beli kereta recon, nak beli kereta used car, make sure lah Screwed dulu. Aku faham asalnya Screwed tu asalnya untuk cek kereta lah. Tapi aku tengok ke belakangan ni Screwed tu dah evolve lah. Dia bukan hanya betul. Dia evolve. Dia dah evolve jadi kau dah ada followers yang baru. Bila orang cakap, kau cakap Screwed, aku dia boleh Screwed orang sendiri. Dekat kereta je kau dah buat ni. Facebook ni macam aku tengok, aku bila orang komen ni, balik turun Screwed bawa ni, balik turun Screwed bawa ni. Aku pun pernah minta. Aku pun minta ada lah kan. Dia bukan kat situ je. So, macam mana boleh tiba-tiba boleh berubah? Tak payahlah cerita dalam detail sangat kan. Betul. Mungkin ada macam mana yang bawa engkau ke keluar daripada tambah lagi automobil tu. Keluar daripada kereta, kita buat lain benda. Sebab disebabkan perkataan Screwed tu itself pun memang dah scrutinize. Kan dia kalau dalam bahasa Arab tabayun, kita bernama examine thoroughly. Sesuai. Kan? So dan dalam masa yang sama, aku adalah orang yang sentiasa cuba mengajar masyarakat supaya tidak menjadi bangang. Faham. So bila dia tak nak bangang ni, dia kena bercakap dengan fakta. So aku ajar orang untuk check fakta. Dia kalau kau tengok, bila aku buat Screwed ni, aku Screwed orang lah especially dengan dia punya company, apa yang aku ajar? Aku ajar suruh beli SSM je. Bila aku beli SSM, bila aku ajar dia orang, aku ajar cara analyze, cara nak faham. Itu saja aku buat, dan orang boleh dapat benda tu adalah public pendapat data. Kan? Public document yang dia boleh beli sendiri. Cuma orang kita ni kadang-kadang dia malas sikit. So sampai aku terpaksa lah buat sistem aku sendiri. Aku buat lah interrepo tu yang aku jual SSM dengan harga yang sedikit mahal sikit, sebab aku bukan vendor dia bang. Tapi aku buat bagi jadi cantik sikit supaya orang lagi faham dengan aku punya style aku lah, dan orang lagi suka lah yang tu sebenarnya. Dan dia memudahkan dengan 1, 2, 3 step je. Jadi kita dah cakap dah borak lebih sikit lah. Setuju tak kalau aku cakap Alip? Kira sekarang ni Screwed ni dia bukan saja satu sistem yang di mana produk yang kau jual. Screwed juga satu falsafah yang kau percaya bahawa kau nak, aku cakap ini yang mengakibatkan kau terlibat semualah, sampai ke kes bela, sampai ke banyak benda-benda lain. Jadi apa yang mengakibatkan kau nak start? Aku rasa kita kena tabayun, ataupun information, maklumat ni kita kena lebih detail, kerana kita sebelum buat pendapat, kita kena ada maklumat yang cukup, baru kita boleh ada pendapat masing-masing. So itu kau boleh borak sikit. So asasnya aku rasa lah, dia bukan aku rasa sebenarnya, asasnya kita sebagai orang Islam, kita tak boleh berbohong. Dan kita kena cakap benda yang sahih. So dengan filosofi tu, aku nak mengajar masyarakat supaya tidak cakap kosong lah. Dia tak cakap kosong. Maksudnya cakap apa benda mesti kena back by fact. Dan aku, especially aku orang sains, kita buat apa nama reference ni, apa nama footnote ni, satu benda yang macam wajib. So bila kita cakap dengan fakta. So bila benda tu dah jadi satu apa nama filosofi aku, so tu yang aku campaign. Apa-apa benda Screwed dulu. Screwed dulu. Dia macam jadi apa nama satu verb lah untuk orang, supaya kalau nak buat apa-apa Screwed dulu. Sebab aku bukan mamat kereta lah. So aku dengar brand kau ni pasal kes bela. Kes bela memang buka lah. Dan aku tengok ada isu yang baru-baru ni, aku rasa kau dah gain new followers lah.
Mungkin bukan daripada peminat-peminat kereta juga aku rasa. Betul. Tapi mungkin daripada peminat-peminat yang mana nak tahu kebenaran lah. Sebab aku tengok memang bila aku baca komen dekat kau punya Facebook kan, aku cakap so far aku tengok kau punya followers pun bijak-bijak lah juga. Maknanya memang kau dah, aku tak tahu macam mana kau setting benda tu kan dengan diorang kan. Maybe diorang dah follow kau lama, so diorang dah tahu dah okay apa nak cakap, apa nak komen. Tapi kita nampak jugalah komen-komen haters yang bocor kat situ kan. Itu biasa lah kan, itu biasa lah kan. Fake lah banyak. Ya betul. Fake account lah banyak yang masuk kat situ kan. Dan baru-baru ni kan dalam kita hujung-hujung bulan puasa ni, dah nak raya dah ni, berapa hari ni. Dia memang selalunya setiap tahun 10 malam terakhir aku akan diganggu. Dia akan ada syaitan yang apa nama terlepas awal. Dia ganggu kau punya. Aku je 10 malam terakhir aku punya iktikaf aku tu telah diganggu. Okey Lip, apa sebenarnya jadi Lip? Okey. Apa cerita tu? Sebelum aku nak mulakan, aku nak tanya korang balik dulu. Korang kenal ke siapa si Yusuf Azmi ni? Cuba korang cerita apa yang korang kenal dia. Apa benda yang dia buat? Aku pun aku kenal Yusuf Azmi ni dekat social media je. Masa aku pun tak involve sangat kan. Cuma yang baru-baru ni lah aku tengok yang kes kereta tu kan, dekat atas kapal tu kan. Itu je lah aku tengok. Okey bagus lah. Tapi PPIM ni aku memang dah tahu lah. Aku rasa kau kena tarik sikit mic sukan kau. Kau tarik ke depan. Tadi. Okey. Gabung kau ke sana sikit. Tak kuat kan? Megap punya lagi. Oh okey. Suara kau dah bass. Dalam ni suara kau je bass. Okey. Alright. Sedap suara kau. Okey. Jadi sialah. Alright. Jadi apa yang aku tahu Yusuf Azmi ni pasal itulah kes-kes yang macam semboyan ni. Kemudian aku tahu daripada BPM sebagainya. Yang lain tu aku memang tak tahulah. Cuma yang baru-baru ni lah berkenaan dengan apa namanya yang kau punya gaduh tadi on social media tu. Itu yang banyak orang tak tahu ni apa yang jadi sebenarnya. Kalau macam aku pula aku nampak dia macam boleh, kalau ikutkan zaman term sekarang ni, influencer lah. Dia punya followers dekat Facebook boleh tahan 1.1 million. 1.1 million weh followers dia dekat FB. Dia punya lagi ramai lah daripada aku. Dia ramai lah. So maknanya sebab dia pun dah macam aku nampak benda yang dia buat tu daripada aktiviti NGO dah jadi macam trend and jadi nampak macam style bila ada brand yang dia bawa kan. Cuma macam aku tak clear masa bila aku ingat dia dulu dengan PPIM. Lepas tu aku tak tahu masa bila dia ke semboyan tu. Tiba-tiba dia dah bawa brand sendiri kan. So macam so far nampak lah selalu kat feed aku as a influencer lah yang aku nampak. Sampailah yang baru-baru ni jadi aku macam So dia apa nama basically korang pun macam apa nama tak kenal dia lah kan. Betul. Sama lah juga. Aku pun tak kenal dia. Aku tak kenal dia dan aku tak perlu kenal dia dan aku tak nak kenal dia pun sebenarnya. Tapi apa yang cetus ni Dik? Dia punya betul-betul trigger sebab orang nak kena tahu kenapa. Kau kata macam ni, dalam aku punya hidup aku, kalau aku tak kenal orang tu, I don't give a damn. So dia yang mula-mula kacau aku. Apa yang dia buat? Tahun lepas. Dia lama ni. Dia jauh. Okey. Jauh. Aku tahun lepas ketika aku sedang berkempen melawan datuk-datuk scam yang tak ada dalam istiadat. Okey, kita tahu. Itu kita dah mula masa kes Bella lagi. Kita dah bawa dah. Duit lah masa tu kan sambil-sambil kan. Yelah sebab ada peguam Bainun pun pakai datuk scam juga kan. Ya betul. Dia betul. Apa nak kawan makan kan? Ya. Sebab aku ingat aku ingat aku jumpa kau cakap, "Lip, aku rasa ada something wrong dengan title dia ni. Tak bawa kan." Sebab aku cakap, "Macam mana kita nak check ni title ni kan?" So kita dah mulakan pada waktu tu. So pada waktu tu aku tengah kempen lah husband artis ni. Ya tidak. Yalah sebab dia kalau aku cakap apa nama kawan aku ni punya husband apa nama datuk scam, tak ada siapa kisah. Sebab engkau kalau nak build awareness, engkau kena ambil orang yang terkenal sebagai contoh. Betul. So betul. Aku ambil lah 2-3 artis. Kau ambil memang figure besar weh, kau petik dalam tu. Tak tahulah dia figure besar ke dia tak besar. Tapi aku main ambil je lah. Sebab bila aku tengok dia apa nama ke depan datuk, aku macam biasa. Siapa tu yang artis ni siapa? Aku tak tahu. Okay, apa nama Fauzia Gaus punya husband masa tu. Megat saja kan. Member dah try
Tak apa. Apik kan tu Tak, aku tak tahu. Oh, yelah, Dia tak ada isu tak? Aku tak ada isu sebab betul. benda tu fakta. Dia bila fakta dia tak ada isu. Betul. Orang nak kena tahu juga siapa kan. siapa. Tapi Siapa bukan Faizal sebenarnya. Gaus. Nanti kita tanya siapa lagi yang dia buat tu. Ada. Aku rasa dia keluarkan bersiri tau benda tu. Ada apa nama 3-4 lah, cuma ada seorang je artis yang dia punya husband dia apa nama Valid kan. apa nama Datuk Betul itu Datuk pun Betul. apa nama Hanif Borhan nama dia. Ya. Yang aku panggil Top Boy tu. Betul punya tu. Datuk Hanif, Datuk Hanif. Datuk Hanif dia punya dia husband kepada Elvina. Kita punya supporters juga kita kan. punya supporter yang hari-hari dia keluar story apa benda pasal Bella. Pasal Bella. Betul. So okay, masa tu aku tengah buat benda tu, tiba-tiba satu malam Aiman pun ada masa tu kot. Apa nama rasanya? Aiman ada masa tu malam tu kan? Masa si Yusof Azmi apa nama tembak abang. Masa tu. Okay. Dia tiba-tiba dia sound aku pasal aku letak gambar Fauzia Gaus yang tak menutup aurat sedangkan orang dah tutup aurat. Dia punya lari topik dia punya jauh Dia tunggang lah. Dia tunggang. So aku rasa dia ni kau ni apa hal? Ni masih bila tahun lepas ke? Tahun lepas. Okey. Kau ni apa hal? Tahun lepas ke 2 tahun lepas? Macam tu lah lebih kurang. Tapi dia Aku rasa 2 tahun lepas. Tapi dia lepas lah. Dia lepas. So dalam masa sama dia kata yang ni, dia kata husband dia tu dia punya sahabat. Okay, so aku dah nampak lah dia punya dia punya naratif dia tu. Okay, so bila aku dah nampak, aku pun balas balik lah. Okay, aku punya cara aku balas simple je. Okay, tak apa kau nak cerita pasal aurat apa semua, aku pun ambil lah, edit balik gambar tu, aku tudungkan lah. Kau yang warna merah tu kau lah yang edit. Aku tudungkan balik. Tak apa, fair. So sekarang apa yang nak sampaikan? Okay. So dalam masa yang sama, aku macam biasa lah, kalau kau tembak aku akan tembak kau balik. Pada waktu tu aku dah hint dah. Aku tanya dia, okay, kau punya NGO kau audit ke tak? Oh, time tu kau dah bagi lah? Dah tanya dah. Bang, aku tak pernah percaya mana-mana NGO. Okay. Aku potong sikit. Nak tanya juga, bagi pendapat kau, kenapa NGO ni kena audit? NGO ni kan, Siapa yang audit? okay, dia macam ni. Semua NGO memang kena audit by law daripada dia punya authority dia. Kalau buat dengan SSM akan minta dia orang submit dia punya Audit report. laporan kewangan lah. Kalau ROS pun sama, ataupun dia kata yang under apa nama jabatan undang-undang ni, BHEUU tu kan. Betul. Okey, apa nama yayasan. Memang kena buat. Tu asas dia. Okey. Yang aku pergi jauh sikit adalah aku minta untuk buat audit terbuka. Okay. Apabila engkau collect dana awam secara terbuka juga. Okey, kalau macam aku buat NGO, audit terbuka ni macam mana? audit terbuka ni adalah dia kena bentangkan dia punya macam audit AJM report dia. AJM punya report tu kan. Dan dia kena bentangkan dia punya apa nama management account dia, receipt dia, vendor dia, supaya kita takkan ada rasa sanksi langsung. Contoh, dia spend dekat tu, dia apa tu, dia tulis 800,000 untuk berdakwah ke Sabah. Kalau report kosong saja dia akan tulis apa macam tu. Kita boleh tanya lah, takkan sampai 800, pergi berapa orang? Okay. Hotel mana kau duduk? Kau ambil allowance berapa? Kira-kira yang jelas lah. Jelas, supaya kita tak nak NGO ini, sebab nak kena faham, NGO ini asas dia adalah voluntary, kesukarelawanan. Tapi apabila dia jadi tempat apa nama cari makan, aku memang tak sukalah, sebab dia telah merosakkan industri. Dalam masa sama dia telah membodohkan masyarakat. Kepentingan dia lah, untuk dia punya kepentingan dia, untuk dia punya poket dia sendiri. So sebab tu aku tak pernah percaya. Sebab itulah kalau dia kalau macam aku buat NGO, aku collect dekat engkau, aku tak perlulah buat open audit. Tapi bila aku buat iklan, aku openly minta orang support aku, public donation masuk, orang derma. Yang tu aku dah bertanggungjawab dekat benda public lah. Kat public lah. Sebab tu lah dia perlu pada open public. So Yusof Azmi buat benda yang ni dengan dia punya semboyan. Dia buat benda ni, maksudnya dia collect duit lah. Dia collect duit. Dia ada collect derma secara terbuka lah. So aku hint dia pada waktu tu. Okay, aku ni ada satu perangai, yang ni memang aku rasa apa nama korang akan nampak lah, ini aku punya karakter. Orang dah cuit aku akan cuit dia sampai kiamat. Okay, lah. silap dia pasal dia kacau kau gambar tu lah. Okay. Dia duk sibuk nak sound aku lah. So bila aku nampak apa-apa dia punya flaws dia, aku akan komen lah.
Aku akan mengkritik dan aku memang pengkritik sosial pun. Betul. Tapi bila dia punya kes dia keluar, aku komen lah. Aku akan komen. Sampailah kes yang tahun ni punya kes tu yang dia bawa keluar kereta tu lah. Yang itu apa kau punya main concern aku adalah first kali, aku ni budak Port Klang. Aku punya business aku dekat Ozi pun aku buat shipping. Aku pernah cerita kan, aku buat forwarding. Pasal benda tu pula pasal kereta aku pula. Aku buat logistik. Dan aku pun ada import export kereta. So aku bawa masuk barang lah. Maksudnya aku deal dengan shipping company. Aku deal dengan forwarding agent dan aku tahu maritime law. Okay. Kalau kau perasan, kalau kau pernah ship kereta ke barang ke kontainer atas kapal, kau akan pelik tau. Dia orang ni tak pernah kisah nak suruh kau ambil insurans ke tak. Tapi memang ejen akan tanyalah nak ambil insurans ke tak. Ataupun kalau ejen tak suruh pun patutnya kau lah kena ada main concern. Aku nak ambil insurans tak? Yelah, to protect lah insurans kan. dia mahal sebenarnya. Dan kau based on apa yang kau declare. Itu memang value of apa yang kau declare lah. Dia 2% 5% macam tu lah yang kau kena bayar. So aku pernah tanya dululah, aku cakap apa pasal kapal ni, relax kan, kapal kan mahal besar kalau jadi apa-apa terbakar ke apa. Rupanya dia orang dalam maritime law ni, dia international law kan. Dia ada GA. General average. So which is kalau apa-apa jadi memang kau kena share liability. Dia punya kerugian. Macam arbitrage dia punya. Sebab itulah token kapal dia tak pernah kisah. Kau tak nak mission, letaklah jadi apa-apa, aku power kau balik. Cuba kau terangkan. Masa kadang-kadang orang tak faham. Aku boleh explain dari segi undang-undang lah. Tapi cuba kau explain secara basic. Macam kata bila orang tu average kan, tu maksud dia macam mana? Example kereta lah. Kes ni, kita terupakan kes ni. Kereta tu apabila dia punya value, dia katalah $100,000, dia kena bayar $60,000. Siapa yang kena bayar? Owner kereta lah, orang yang ship. Orang yang ship kan, so dan kejadian tu adalah kapal ada satu kereta benda aku pun tak sure. Ada kejadian kebakaran. So yang mana yang tak ada memang dia orang akan suruh bayar lah. Itu dia punya isu asal. Biasanya kalau kejadian ni terjadi, orang tak kejar selalunya shipping line. Orang tak kejar token kapal. Orang akan kejar ejen. Betul tak? Ejen yang ejen tipu ke, ejen tak bagi tahu ke apa ke. Sepatutnya kalau nak gegar lah ejen. Dan patutnya, dan kau kena, aku rasalah, aku rasa Megat pun akan setuju lah, kita kena ikut law lah. Sebab apabila kau tak ikut law, kau akan bagi satu risiko baru dekat orang. Contoh macam apa yang si Yusuf Azmi buat adalah dia pergi bongkar orang tu punya warehouse yang berkunci, dia pecahkan, dia bawa keluar, atas alasan tu dia punya kereta lah. Orang ni kereta. Cuba kau bayangkan, let's say lah kalau shipping line ni buat gila, dia saman semua owner kereta tu. Betul. Dah siapa pula nak jadi lawyer dia orang pula? Betul tak? Dia sepatutnya kena buat dia. Tu aku mengkritik dia dalam bab tu saja. Malangnya dia tiba-tiba dia merentan. Dia panggil aku badut circus lah, apalah semua benda tu. Aku macam biasa bang. Aku tengok, sebab kau punya follower kau 1.5 million. Kau lagi besar daripada aku. Tak apalah. Aku pun jawab je. Sebab aku punya style aku senang je. Kalau aku bergaduh dalam dunia digital, aku kena jawab. Sebab apa? Sebab aku tak nak satu hari nanti bila orang tertengok video dia balik, terdengar apa yang dia cakap, ataupun tengok dia punya tulisan ke, aku tak menjawab. So sebab tu aku jawab. So dia jadilah pertikaian jawab menjawab. Dan bila orang kata bergaduh, tak, pada aku benda tu bukan bergaduh. Ini adalah benda biasa dalam dunia digital. Macam Yelah betul dia lah. macam aku dengan Asyah dulu lah. Ya betul. Dia kata apa aku jawab. Dia cerita pasal Bella macam ni, aku cerita Bella macam ni. Dia counter narrative lah. Kita kena counter narrative. Dia narrative yang baru, yang lain. Jadi kau kena ada satu narrative yang berbeza lah untuk menjawab narrative yang dibawa oleh dia. Betul. Okay. So bila aku dah jawab sampai satu benda, dan aku macam biasa, aku memang konsisten. Bila dia dah start isu tu, dia dah start isu, dia dah keluar daripada isu isu asal tu lah. Isu asal tu lah kan. Dia dah cerita benda lain, dia dah cerita aku badut lah benda semua. Aku pun as simple as that, aku akan terus tanya dia punya NGO lah. Sebab dalam kepala aku tahu dia tak clean. Tak audit lah. Maksudnya dia sebab kau dah pernah tanya sebelum ni. Sebab aku dah bertanya.
Aku sebelum aku cakap dia memang aku dah check siap dah. Aku dah check dengan ROS semua. So itu je sebenarnya. So dan kau tak bayun dulu dah. Aku dah bayun siap dah. So aku dah scoop dulu siap. Aku dah ada dah semua dia punya dokumen, dia collect pakai apa, semua posting-posting lama dia semua aku dah simpan siap dah. Okay. So bila dia start dia bertembung tu, so aku keluarkanlah satu-satu. Keluar. Dan dia pun sampai level teruk sangat, sampai main apa nama personal mak bapak lah, apa benda lah, anak semua sampai nak kata macam tu. Aku rasa kelakar lah, dan aku tak respon dengan cara yang sama sebab aku membayangkan simple je kalau dia orang yang aku tak tahu dia buat kerja apa selama ni, dan aku rasa dia memang tak ada lain bisnes lah kan. Maksudnya dia buat duit dengan NGO tu lah. So bila dia nak argue aku macam tu, aku rasa sangat kelakar. Sampailah apabila dia cuit Justice for Bella. Itu silap paling besar dia. Sebab apa? Rasanya semua orang makruf aku adalah main character. Dan yang best ni pula kita tengah sembang pasal benda ni. Betul. Jadi tak apalah, baguslah aku terus share sekeliling ni, aku nak dengar lah cerita sebenar dia. Terima kasih dekat Yusof Azmi kerana telah menaikkan view untuk video untuk kami punya podcast. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey. Tak, cuma aku tak tanya sikit lah. Aku nak tanya baru nak makan. Tak boleh, kau main karakter. Kau cakap hari ni kau ni. Kau baru cakap tadi. Ini kau. Hari ni kau tak boleh makan banyak-banyak. Aku bilang dulu. Okey. Jadi satu persoalan yang aku nak tanya lah berkenaan dengan kereta yang tu lah, pasal aku tengok dalam video tu pun kau ada cakap dia yang dia ada kemungkinan bahawa dia ada minta duit untuk bawa keluar kereta tersebut. Itu memang dia sendiri pun dah mengaku. Okey. Itu part of the service maksudnya kan. Dia buat dia punya servis. Yang ni pun antara benda kelakar. Tapi servis illegal ke? Kalau dia dah trespass kat warehouse tu macam mana? Itulah. Yang tu memang yang sepatutnya memang benda tu kena legal dengan legal lah jawab kan. Dan benda tu memang kita tahu apa nama legally memang salah. Secara undang-undang perbuatan tersebut adalah salah, betul tak? Betul. Memang tak boleh. Tapi kalau katalah ECL lah, ataupun apa nama shipping line ni tak nak kejar dia orang, laki lah. Dia laki lah, maksudnya dia akan mengalami apa nama kerugian lah. Mungkin dia kata aku malah nak kejar geng ni lah, aku kejar aku punya ejen je. Aku saman aku punya ejen lah, betul. So forwarding agent dia kan. So maknanya dalam situasi ni sebenarnya dia mendedahkan risiko lagi lah kepada orang yang dia tolong tu sebenarnya. Pasal kes dia bila macam tadi ada cerita lah, kerana bila kau shipping ni memang ada isu untuk safety of the cargo tu. Okay. Pasal insurance mahal, lagi-lagi dengan yang baru-baru ni pasal Houthi dengan Israel semua everything. Memang insurans melambung kau lah. Pasal dulu ada satu kapal blok jalan dekat ni lah, dekat teluk apa tu? Nak masuk ke Suez Canal. Yang ada Houthi sampai sekarang kena ada escort. Jadi memang because of that insurance pun memang gila. Premium memang gila babi lah. Jadi memang satu custom and di mana dia punya risiko of the cargo tu is shared together. Sekali dengan owner of the cargo, unless kau ada ambil insurans lah untuk cover kau punya risk. Tapi selalunya memang orang tak ambil lah, so memang mahal. Iyalah, kalau Alik cakap dah macam tu harga dia tadi Gila mahal kan. Kalau macam kata macam tu lah, kata couple of percentage daripada harga cargo tu, jadi kau kena cover that 20%. Kau bayar lah kalau kereta 1,000, 2,000, berapa banyak kau nak bayar? Aku nak cerita sikit. Untuk kes macam ni, selalunya apa yang orang buat, selalunya orang kan hire lawyer. Betul. Kau hire NGO, hire lawyer. Betul. Hire lawyer. Lawyer selalunya akan negotiate, lawyer akan mempertikaikan amount yang dia minta. Betul. Macam mana kau nak justify benda ni? Okay, this amount, adakah benda ni kesalahan kau ke? Betul. Ataupun kereta? So biasanya dia akan ambil masa yang lama. Betul. Tapi so dia benda ni masih boleh negotiate dan boleh bincang lah benda dan ni, selalunya boleh settle lah. Cuma lama atau siap dan standard lah benda lama dengan sekejap ni apa gitu dia buat. Kadang-kadang nasib kita tak baik. Betul. Pasal lagi satu, betul Alip, benda ni yang kau raise memang sangat-sangat important, di mana aku sebagai peguam kena beritahu lah. Pasal dia tak dah tahu lagi kat mana apa yang punca kebakaran tu. Tak tahu siapa yang liable. So maybe ada insurans, maybe for the agent ada insurans, maybe kapal ada insurans, maybe charter ada insurans, tak tahu kan. Tapi nak bercakap pasal insurans tersebut, kita tahulah dekat mana salah. Tapi apabila kau telah langgar dah masuk itu,
So kau benda belum settle lagi. Kau diorang kena set dulu kat mana mengakibatkan apa yang berlaku kan. Selagi kargo tu tak dikeluarkan daripada forwarding agent, kargo tu dalam safekeeping of forwarding agent dengan kapal tersebut. Bila kau dah buat keluar, then dia bukan tanggungjawab dia lah bukan tanggungjawab dia lah sebenarnya. So, let's say lah apa-apa jadi kat kereta tu masa bawa keluar, itu bukan tanggungjawab dia lah. Betul. Dia dah lepas tangan lah. So macam aku tak cover lah pasal tiba bukan lagi rosak ke, berjalan ke, hilang kat luar betul, tu ke. Betul, kau punya that's why bagi aku is important. Sebenarnya apa yang Yusof Azmi buat tu salah. Pasal and then bagi aku juga dia mengambil kesempatan terhadap orang yang macam marah ni tak dapat bawa kereta ni untuk dia berniaga. Faham. So tak tahulah apa benda ni, aku rasa akan bersambung lagi. Ya betul. Aku pun tak tahu apa modus operandi dia lah. Tapi aku nak tanya kau, apa nama dia kalau kes apa nama macam ni kan, 50 orang apa nama 100 orang, boleh je hire apa nama satu lawyer untuk nak deal kan tu tak? Betul. Share seorang apa nama 5,000 dah settle lah kan? Yes. Boleh kan? Tak, pasal dia bila hire lawyer akan datang. Pasal kau punya kereta tu elok lagi. Ya. Tahu. Ada kau boleh minta lagi untuk kau punya damages kalau tak boleh guna kereta tu sementara. Faham tak? Kau boleh dapat duit lagi. Aku rasa aku rasa ini masalah masyarakat lah aku rasa. Pada aku lah. Okey, sebab orang sekarang ni dia kena tahu, okey, bukan semua influencer boleh influence benda atau decision untuk membantu keadaan. Faham tak? So untuk kau cari orang ni, okey, macam kita lah, macam contoh kalau dua orang datang kat aku kan, okey, saya ada kes macam ni Cik Fim macam mana kan, aku tetap akan refer kat Megat. Aku tak ada terus macam okey kita pergi sekarang, sebab kita kena ikut law yang ada. Betul. Kita negara hukum. Kita kena ikut. Regardless apa pun. Okey, memang peranan NGO ataupun influencer kat luar ni untuk bagi hype. Tapi untuk kau buat decision, kau take action sampai macam tu sekali, pada aku kesian kat orang yang minta tolong lah. Betul. Faham tak? Orang minta tolong ni tak tahu apa ni, macam mana ni. Dekat marhin tu lah. Ya, dekat marhin tu lah. That's why macam bagi aku sekarang ni dia sebelum lepas tangan dah. Dia cakap aku dah buat apa? Aku hero lah macam tu ni. Tapi kes ni tak habis lagi bro. Shipping agent saja. Shipping agent takkan nak lepaskan apa-apa korang. Dia takkan aku seorang kena sebab korang pun salah. Betul. Bila jadi macam ni kan, bukan saja owner kargo lain tu, because macam ni tak, apa yang akan jadi kalau aku lawyer untuk shipping agent, aku cakap macam ni, aku dah tahu dia pecah, mungkin bukan kereta je dia kacau, kargo lain pun dia kacau. Jadi owner kepada kargo lain, kalau dia ada damage kan, boleh claim dia tak boleh claim dekat shipping agent ni dah. Aku cakap dah pecah masuk kot kan? So tak secure. Lepas tu dia dah tak berlaku adil dekat orang yang ikut undang-undang. Betul. Dekat orang lain yang bukan kereta kau je. Kau kena fikir betul. Jadi betul. Kargo lain pun akan affected because of this. Jadi dia bagi aku satu tindakan sembrono, pendek akal yang dibawa oleh satu demagog, satu orang yang suka bawa kesusahan kepada orang lain bagi aku, untuk menaikkan nama dan menjadikan orang punya kesusahan sebagai satu komoditi. Dan dia charge kan? Dia memang charge. Charge duit lagi tu. Kau bayar dia lagi. Lepas ni kalau ni tak apalah, kau minta balik aku diskaun. Okey, sekarang ni daripada isu kereta semata-mata ni yang tak ada kena mengena dengan aku dengan yang lain-lain lah, tiba-tiba terpalit pula kan. Sebab aku tengok dah kau punya posting pasal dia tu. Aku tengok macam apa hal lah Lip ni kan. Aku tengok lah, aware lah pasal benda tu kan. Sampailah video keluar, video feedback dia, video yang dia buat live. Sebab aku tak tengok live tu, tapi ada admin yang recorded benda tu dan dia cut clip tu dan dia jadikan main clip lah untuk dia punya TikTok, dan video tu viral. So engkau lah sebagai tuan punya badan, bila kau tengok video ni keluar, video mana? Video yang kata kau tu yang budak yang janggut yang komen tu. Admin dia janggut tu lah. Video yang dia anok muka kau tu, dia buat gaya tu. So kau lah, okay, bila kau tengok dia buat posting macam tu, aku memang tak rasa apa bos, sebab aku rasa kan, aku cakap dalam hidup aku tak pernah takut dengan sesiapa pun, walaupun dia punya follower lagi ramai. Dia rasa dia lagi gangster, dia ada follower, bukan, dia ada pengikut, dia ada NGO, dia ada Velfire ataupun Alphard. Aku tak pernah kisah bos. Sebab apa? Aku percaya kebenaran di atas segala-galanya, dan aku percaya kebenaran akan datang apabila sampai masanya. Aku hanya perlu buat benda yang betul je. So aku jawab, aku respon.
Aku respon macam biasa. Aku respon, aku jawab. Dia kata aku macam ni. Dia kata macam ni. Dia duk kata aku tak ada kena-mengena dengan kes Bella. Aku datang last minute. Come on lah. Betul. Itu Panggil kau badut pula tu kan. Aku badut. Aku bila keluar video tu, okay, aku tengok Aku study lah video tu kan. Sebab aku tak dapat nak tengok live dia. So aku study lah video tu. Aku study. Lepas tu aku study admin tu. Aku study owner account tu. Aku tengok, okay, bila aku tengok dia ni, aku tak tahulah sama ada dia ni memang part of the team Semboyan ataupun dia ni followers Tega ke apa ke yang untuk dia up tu. Sebab tapi aku tengok dalam dia punya account tu banyak lah video-video Yusof Azmi dengan Semboyan. Pentasub lah. So banyak lah video tu. So bila part yang dia, aku agak panas lah. Pada aku, dia lah yang janggut tu trigger aku lah. Macam kau tak tahu apa. Dan sebenarnya engkau yang provoke orang ni. Engkau punya statement dengan kau punya body language, dengan cara tone kau bercakap, engkau provoke orang. Dia cakap macam apa? Aku takut nak jumpa semua. Salah tak ada kena-mengena. Video dia aku tak tengok. Aku klik tak ada dah. Soalannya simple, memang dah kena lah. Takut tapi aku save lah. Aku save video tu. Aku save sebab bila dia apa yang trigger kat aku pula, memanglah aku ni baru kenal Alip. Kita orang ni kenal sebab Bella. Tapi untuk kau cakap yang adakah Alip ni sekadar nak menumpang nama, itu yang buatkan aku rasa macam ini tak adil untuk seorang manusia bernama Alif Ahmad lah pada aku. Sebab kita orang yang kat sini aware apa yang kau dah ambil. Dan kebetulan pula sebelum benda tu viral, kita dah record 1 dan 2. Kita dah record part 1 dan part 2. Aku rasa memang Tuhan nak bagi tengah cerita. Ya, memang tengah cerita benda tu. So aku rasa sebenarnya macam rezeki bulan Ramadan. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, aku macam terima kasih lah kat admin tu juga kan. Aku sebab bila aku up posting tu, aku tak tuju kepada Yusof Azmi lah. So aku terus ke admin tu lah. Sebab engkau ni, engkau yang trigger semua orang ni. Kau yang dengan cara kau bercakap tu apa semua kan. Tapi lepas tu aku tengok memang dia kena lah. Dia kena sebab bila Kak Mona up first video dia punya posting, yang tu pun memang agak kelakar. Sebab apa? Sebab si Yusof Azmi ni 2-3 kali dia duk quote nama Kak Mona. Ya. Aku pula malas nak kacau Kak Mona sebab dia dekat Mekah. Tapi Kak Mona bagi tahu aku, dia kata Abang Zul kata you kena respon. So dan kalau Kak Mona tak respon pun, aku percayalah benda ni adalah fakta. Sebab apa? Apabila aku menjawab dengan dia punya serangan tu, aku jawab senang je. Sebenarnya Yusof Azmi adalah pengkhianat adik Bella. Sebab kita tahu. Sebab dia bersama-sama si apa nama bom ular tu, Zaki. Ya. Kan? Tak, sebab siapa yang follow? Betul. Sebab Zaki dia serang Kak Zu, dia serang Kak Mona, dia serang Yasmin. Kita betul. Semua benda ni makruf. Kita tahu. Lepas tu kau boleh bertanding weh. Kau boleh recognize dia untuk jadi nak jadi politician. Si Yusof Azmi tu boleh recognize dia sebagai wakil rakyat. So maksudnya kau telah mengkhianati adik Bella. Sebab apa? Sebab orang ini adalah orang yang melawan adik Bella untuk dapat keadilan. Betul. Ya, betul. Kan? So betul. Memang dia yang masalah. So once bila dia dah cuit benda tu, dia dah cuit Kak tapi Mona. Bukan Semboyan je tau yang sokong dia. Tu yang aku pelik masa Mamat tu jadi calon memang viral lah kejap time tu kan. Mamat ni jadi calon. Dia calon PPIM angkat dia sebagai calon pilihan. Semboyan dengan PPIM. Dia adik-beradik. Ya apa beza? Pada aku macam takkanlah kau takkanlah tak ada orang lain. Takkan kau tak tahu apa yang sedang berlaku. Dia bomoh. Gila wah. So bagi aku tak tahulah kat mana yang tak nampaknya dekat situ lah. Aku terlupa, aku ada satu soalan dekat Megat. Okay. Ada orang dia cakap betul maritime law ni international law. Tapi bila dia sampai dekat Malaysia, adakah undang-undang kita tak boleh overcome undang-undang tersebut? Kita ada sebab kezaliman tu dekat rakyat marhain je kap. Orang ni tengah susah ni, mana boleh takkan law ni terlalu menindas dia kata. Pasal kita negara yang berdagang. Jadi kita ada tanda tangan satu. Semua negara kau sedang berdagang sekarang. Kita memang main. Kita dah dulu. Sebab kita punya port kita main betul. Jadi kita memang di antara perairan memang main. Dan law tu memang dah lama kan? Tak, dia convention dia panggil UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea.
Terima kasih lecturer buat aku ingat benda tu. So lah ambil course ni, lama lah aku tak praktis benda ni. So okay, so kita dah sign UNCLOS. Bila kita sign UNCLOS, maksudnya kita sama-sama mengangkat dan mengadopt, meratifikasi. Dengan perkataan tu ratifikasi lah. Apa tu meratifikasi lah. Kita dah ratify UNCLOS. So termasuk dengan dalam UNCLOS ni ada banyak Convention of Law of the Sea ni ada banyak. Ada maritime, ada commercial, ada pasal perang sebagainya. Kalau kita boleh hentam Israel bila dia tak ikut UNCLOS, takkan kita nak jadi sama macam Israel tak ikut UNCLOS? Faham tak? Macam orang cakap, pasal barang sampai dekat negara kita, kan? Lepas tu kita kena bantulah rakyat kita. Pasal kita punya penting, government kena jaga rakyat kita. Tapi kita hentam Israel bila dia tak ikut UNCLOS. Macam kes kan ada yang Turkish Marmara tu. Dia langgar UNCLOS. Jadi kita pun nak jadi macam Israel, nak langgar UNCLOS. Cakap tak super bikin lah kita ni. Jadi macam munafik sangat bagi aku kan. Jadi bagi aku, bila kita dah ratifikasikan undang-undang tersebut, kita kena follow lah. Pasal bukan saja protection terhadap diri kita, tapi juga untuk protection kepada orang lain. Maksudnya kalau kita punya kargo atau kapal kita dekat tempat lain pun selamat lah kan. Selamat. Jadi susah lah. Aku memang bersimpati kepada keadaan yang berlaku, tetapi itu adalah risiko bila korang buat shipping. Betul. Itu risiko dia. Kalau korang nak cover korang punya cost, memang kena beli insurans yang mahal. Memang terpaksa premium yang tinggi. Tapi tindakan ni bukan solution dia. Kerana bila dia buat tindakan seperti ni, benda tak settle lagi. Yalah, betul lah. So dan juga kau boleh hilang kau punya hak-hak lain. Pasal kau buat self-help yang illegal ni. Pasal currency compensation kau untuk tidak, macam example lah, sekarang kereta kau tak boleh pakai. Kan? Kau boleh claim, kalau kau ambil proper punya claim, kau boleh claim for insurance for loss of usage. Betul. Kehilangan penggunaan. Okey lah, contoh macam ni lah. Aku nak memudahkan untuk orang marah yang tengok mungkin kita punya program ni, ataupun mungkin budak-budak muda yang tengok benda ni. Adakah situasi ni sama macam, okey aku beli kereta baru, lepas tu aku modify kereta tu dalam tempoh yang ada insurans aku, lepas tu tiba-tiba aku accident, lepas tu aku nak claim insurans. Adakah dia dalam situasi yang sama? Dia lain sikit. Pasal dalam kes ni dia kargo, dia kena tengok secara menyeluruh. So, tak, maksud aku, adakah aku punya insurans tu still cover lagi? Atau warranty aku dengan kilang kereta tu ke? Dia dah lain kes. Dia punya similar. Aku faham mana kau nak pergi tu, tapi dia tak sesuai sangat dalam kes ni. Sebab kalau insurans yang kita beli tu untuk kemalangan. Ini okey, memang ada berlaku kemalangan. Satu, benda tu tak insured. Tak di cover oleh insurans pasal kau tak beli. Kan? Of course ada average lah, ada averages yang kau boleh coverkan losses to be shared together kan. Okay. Jadi sebelum, tak tahu lagi berapa losses, berapa kerugian. Sebab averages tu lah yang belum buat lagi. Averages tu lah yang kita boleh contest, argue sebenarnya. Itulah kerja lawyer sebenarnya. Betul. Pasal sekarang ni berapa kerugian yang berlaku dalam kapal tu tak tahu. Tak ada punca apa semua tak tahu lagi. So sekarang ni kemungkinan tak ada kan kau, kena tak tahu lagi. Cuma isu dia, selagi tak selesai benda tu, tak bolehlah kau nak bawa keluar kereta tu. Kan dia macam ada lien lah, ataupun dia ada satu orang cakap bebanan lah terhadap benda tu. Ini berlaku di semua benda yang ada kargo, termasuk apa-apa kan. Jadi tak ada avoid lah. So solution dia macam mana dalam kes? Dan ini contohlah dah jadilah, ni dah terlanjur lah. Apa solution sebenar? Ibarat dia kau dah terlanjur dah ni. Kau dah terlajak dah ni. Aku rasa adakah pulangkan balik kereta tu ke? Bagi aku, pasal kalau tak, kau kena minta. Maknanya pulang dengan lawyer lah. Betul. Pasal sekarang ni kau dah buat trespass tau. Dengan bukan aku yang buat, Yusuf yang buat. Dia agent bertindak bagi pihak kau tau. So kalau macam bila agent bertindak bagi pihak, dia adalah direkodkan pula tu. Dia sendiri record. Bangang tu bukan buat jenayah apa tu. Susah orang cakap kan. Pasal dia orang cakap Yusuf yang buat, aku dah tahu. Aku tahu dekat tepi jalan je kan. Kalau aku hire PI pun mana aku tahu apa. Tak ada. Tapi dia kalau let's say arahan kau ada kau punya instruction, betul. Ada kau bayar pula, dia bertindak sebagai kau punya agent. Jadi liability of dia punya case tu, ataupun liability financial jika ada, ataupun liability criminal jika ada, boleh juga terpalit dengan diri kau. Jadi dalam keadaan macam ni, bagi kau ni daripada mangsa, lepas tu kau boleh kena lagi ni. Betul. Mangsa kau boleh jadi mangsa lagi sekali. Boleh jadi mangsa lagi sekali. Kalau kata kes ni, kes ni besar baik. Pasal dia satu, bukan saja kau jadi mangsa dalam kes kau punya kereta tersebut, kau juga boleh mangsa kepada kargo lain. Macam cakap kargo lain mengatakan, kalau kata orang yang tak bawa keluar kereta dia ada damage, dia cakap orang apa, padahal damage ni daripada benda lain. Dia cakap pasal kau ada trespass, aku cakap kau rosakkan kereta aku juga.
So orang yang ikut undang-undang ni, dia boleh claim kat kau juga. Pasal tindakan kau dia masalah kerugian kat dia. Jadi that's why lah, bila bagi aku satu perbuatan yang sembrono, yang pendek akal dan mengakibatkan kerugian. Jadi cara terbaik is kau dia dah 10 malam terakhir ni kan. Kau ni akhir mulai lah kot, dapat lepas kan, insyaAllah kan. Kita lagi berapa hari nak raya ni, kau tahu tak? Ataupun mungkin lah kau terus settle lah kot, boleh jumpa Hire lawyer lah sebenarnya kan. Sebenarnya memang kau kena hire lawyer. Kes ni quite complicated. Memang kena hire lawyer. Dan aku percaya dan bukan semua lawyer pun faham apa nama law, apa nama ni kan. Tapi setahu aku lah, sebelum ni pun NGO ni pun aku rasa Yusuf Azmi pun ada lawyer yang selalu dengan dia. Aku rasa dah boleh lah kot berbincang sekarang sebenarnya ni. Lah kalau dia tanya dulu kan, mungkin dia cakap kau buat salah ni sebenarnya kan. Aku rasa lah, sebab aku tengok banyak juga banyak lah, bukanlah aku nak condemn juga dia semata-mata. Ada juga benda yang bila dia buat tindakan tu, ada juga lawyer yang ikut dengan dia. Kan, dia sebab apa benda yang dia buat sebenarnya, kalau untuk lawyer, sebab dia buat benda tu terlalu simple, lawyer sampai tak boleh cari makan nanti. Sebab dia sendiri dalam dia punya ada satu video tu, aku tengok dia sampai dengan dia pun sebut lah maaf kata apa benda semua kan. Dia kata dia selesaikan kes lagi banyak daripada lawyer, dan dia lagi cepat daripada lawyer through dia punya method tu lah. Betul, tapi macam kita tahulah, bukan semua method tu sebenarnya membantu mangsa. Contoh macam kita lah, kalau buat apa-apa pun, first is kau punya priority ni adalah orang yang kau bantu, bukannya diri kau. Bukan diri kau. Diri kau adalah nombor 2. Yang mangsa yang kau tolong ni lah, daripada dia jadi mangsa pertama, jadi pula mangsa engkau, lepas tu boleh jadi pula mangsa orang lain pula lepas tu. So macam mana? Aku suspect pasal dia ada ambil fee. So kalau dia ambil fee, dia bukan tolong, dia kena perform. Betul. Dia once bila kau dibayar, benda tu service bukan tolong, it's a service rendered. Kau meniaga. It's a service rendered. Bila kau meniaga, bila kau ada fee, maksudnya kau meniaga. Tolong macam kita buat untuk bela. Tu tolong. Okay. Alright. Tak ambil fee langsung. Ambil fee is business lah. Bila bagi aku, kalau kata korang kena saman, nanti yang owner kita kena saman, kau bawa ke Yusuf Azmi tu, pasal dia bagi advice yang tak apa-apa. Okay, kita loncat pula. Lepas dah kau benda tu dah bising-bising ni kat bawah ni apa semua ni kan, engkau buat lagi satu punya action. Betul. Kau pergi report. Kau pergi ke SPRM pula benda tu. Cuba kau cerita sikit. Aku minta maaf lah, pagi tu aku tak boleh nak datang sebab aku ada kelas exam tu. Aku pun tak boleh datang pasal aku takut SPRM. Kan? So maknanya orang yang takut SPRM ni adalah orang yang terima rasuah. Ya. Kau terima rasuah ke bukan? Tak, aku tak pernah. Kau jawab macam-macam ni recorded ni. Tak pernah terima rasuah. Tak, aku takut SPRM. Kau terima rasuah bagi pihak siapa? Bukan, aku tak pernah terima rasuah. Aku takut kan SPRM ni pasal kes Joe Bengkok. Oh, takut kena buang. Oh, lain. Takut kena buang. Lain. Bengkak punya ketakutan tu part lain. Okey, kau cerita Lip. Kau dah ada dah semua benda-benda ni semua ni. Kau dah ada kau punya finding, kau dah ada kau punya evidence, kau dah ada dah semua bahan-bahan ni yang kau present ni kat SPRM ni. Cuba kau cerita sikit perjalanan tu macam mana. Dia punya benda ni simple je sebenarnya. First kali kan, dan benda ni aku dah tulis siap-siap dah. Aku dah bagi tahu siap-siap. Kes dia, apa benda yang dia buat ni, maksudnya yang dia kutip duit, dia tak bentang, dia tak audit dan masuk dalam akaun lain ni, apa benda semua ni adalah benda yang lebih kurang sama dengan kes yang berlaku kepada Aman Palestin, Alif 3 dan Aisyah Hijana. So dia almost the same dan mungkin sama je sebenarnya. Sebab apa? Cuba okeylah. Betul tak? So once bila dia Rumah bonda bukan? Rumah bonda aku rasa kena suruh Kak Mona pergi report lah lepas ni. Pun macam lebih kurang. Macam lebih kurang. Dia buat payung dengan rumah bonda kan? Yelah, tapi member dah duduk dalam bro. Tapi dalam tu ramai lagi. Itu tu benda yang sama tu ya. Untuk orang yang mana mungkin baru follow kita punya cerita ni, isu NGO ni memang Alip dengan kita orang ni dah bawa lama. Dia berjalan sekali dengan isu bela tu. Betul. Isu NGO ni sebenarnya kan. So itu yang bila orang cuit kau pasal isu NGO ni. So apa nama lepas tu, bila aku dah nampak benda tu macam tu, aku dah hint lah kan bila aku dah tulis. So dan apabila pengikut ataupun pentaksub
apa nama Syed Azmi. Weh, salah nama. Kau sebut-sebut. Kau dah sebut tadi Aku sama. sebut tadi. Sama. Syed Azmi tu lain. Syed Azmi tu sebab dia Habib. Habib. Dia Syed. Bukan Habib. Dia bukan Habib. Bukan Habib. Tu kawan Syed lagi satu. Dia menggigil. Syed Azmi dia menggigil. Kan. Okey, betul? Okey. Dia bila dah macam tu, sopan sikit. aku dah bagi. So bila budak-budak dia suruh aku, dia kata, dia kalau ada salah pergilah report. So aku mengambil pandangan, cadangan, nasihat cadangan untuk buat laporan. Terima kasih kepada yang memberi cadangan tersebut. Terima kasih. So nanti kita highlight siapa. so nanti Kanda boleh cari dia. aku membuat lah. So dia asas dia aku tak nak buat sebab kau kalau tengok kes-kes lainnya aku tak ada kau tak pergi. Aku tak pernah report dan aku memang tak berminat untuk nak pergi report dan aku sama juga macam tu. Yalah, betul lah Lip. Macam orang cakap, orang jual kau beli. So, bila dia minta kita report. Kadang-kadang suka cakap macam tu kan. Orang menjual kita beli. Cadangan dah kita ada cadangan. Dalam masa yang sama, sebenarnya aku buat tindakan tu adalah untuk aku nak bagi tahu kepada masyarakat, jangan takut. Setuju. Jangan takut. Apa-apa jadi report. Sebab apa? Sebab itu adalah tanggungjawab dewan. Sebab kita dah tak boleh buat. Kita boleh tahap kita untuk nak siasat cuma takat tu je. Kalau kita diberi mandat, diberi kuasa untuk nak siasat lebih, aku rasa kalau aku siasat aku jumpa lagi banyak. Betul. Itu pun aku tengok carta kau tu pun aku cakap macam mana ni. Kita cakap secara general lah. Kita tak tahu apa sebenarnya terjadi. Okay. Cuma mungkin bagi orang pendengar dan pelihat Penonton pelihat salah. Kita baru tak maaf, kami baru. Tak biasa gunakan kami baru kat sini. Penonton yang mungkin tak, yalah, dia mungkin tak familiar, tak tahu kan. Apa yang NGO ni buat salah? Macam kata donation kan. Aku boleh terangkan dari segi undang-undang. Mungkin kau bertanya nanti. Tapi untuk kita kan sembang ni nak bagikan orang cakap maklumat dan ilmu kan. Jadi mungkin Alip, apa sebenarnya dari segi general ni lah NGO macam sebab aku tak rasa yang kau nak ketengahkan ni isu personal antara kau dengan dia. Betul. So mana-mana NGO yang ambil dana awam, dia boleh bersalah apabila dia di-charge salah guna dana lah. Maksudnya kalau orang derma untuk buat yang benda yang sepatutnya, tapi dia guna untuk dia punya kepentingan diri. Dia beli macam dia beli jongkong emas, dia pergi invest kat apa nama company anak dia, ataupun dia beli Velfire, ataupun dia beli sekian. Itu akan salah. Dan benda ini kita akan nampak selepas satu audit dibuat. Sebab bila audit dibuat, baru kita boleh tengok berapa yang sampai jadi bantuan. Operation yang aku punya isu selalu yang aku sebut open audit sebab apa? Aku nak tengok operation ni. Berapa kos operasi? Berapa kos ni? Berapa yang dia claim? Dekat dalam tu berapa kau punya gaji kau? Sebab ada NGO ambil gaji kalah gaji public listed punya CEO. Aman Palestin ambil berapa? Kau ingat? Aku tak sure. Aman Palestin punya kes adalah dia collect dalam apa nama 100 million lebih dan dia punya operation dia dalam 30 juta lebih. 30 juta lebih ni apa nama listed co dia lebih, dia 40%. Listed co punya level ni. Betul. Jadi yelah, bagi korang yang aku tambah sikit lah Lip Bylaw. Dia isu dia kerana bila dia ambil dana awam kan. Dana awam ni dia ada terikat dengan undang-undang lah, di mana especially kalau benda tu adalah satu badan society ataupun yayasan. Kadang-kadang company tak boleh ambil dana awam tau. Company tak boleh ambil dana awam. Company tak boleh minta derma. Tak boleh minta dana awam, tak boleh ambil dana awam pun sebenarnya. Jadi yang selalu minta dana awam ni selalunya memang adalah badan-badan pertubuhan. Dan juga yayasan. Kalau personal pun minta dana awam ni pun bahaya tak sebenarnya? Tak boleh. Bahaya. Dia boleh pergi ke AMLA. Betul. Jadi bila dia ada buat run a campaign untuk collect derma, kata example paling yang mudah lah untuk dia sokong orang Palestin, katakanlah. Jadi dia ada dia ada wajib untuk menggunakan dia punya duit dana tersebut kepada aim yang dia nak buat tu. Sepatutnya lah. Sepatutnya. Macam aku pernah buat yayasan dulu. Incorporate double enterprise punya yayasan. So dia ada constitution dia. Dia ada constitution, dia ada dia punya perlembagaan, mandate dia semua. Dalam mandate tu memang dia tak boleh kalau yayasan lah. Dia tak boleh menjalankan perniagaan selain perniagaan itu menguntungkan duit tabung tu. Jadi tambah duit tabung boleh. Tambah duit tabung Maksudnya macam ni lah.
kira aku yayasan, aku collect nak bantu katalah orang nak kontak Bella. Senang contohlah kita buat yayasan Bella. Nak support Bella kan. Okay, sekarang ni aku dah dapat 10,000 kan. Sikit lah 10,000 untuk support Bella. Tak cukup. Sebab Bella ni kata perlukan 50,000 kata kan. So dengan 10,000 ni aku boleh meniaga untuk naikkan balik fund dalam dana ni. Tapi kena clear lah. That's why audit important. Bukan tak boleh meniaga. Boleh meniaga untuk kepentingan dana. Kau tak boleh meniaga menggunakan 10,000 tu, aku pergi beli motor diri aku sendiri, tak boleh. Itu yang pentingnya audit ni. Jadi bila tak audit, macam kes Aman Palestin, macam kes apa influencer yang collect duit untuk masjid tu kan. Bila dia dah gunakan duit tu bukan untuk tujuan kempen yang dia run, dia dah jadi money laundering ataupun pengumahan wang Arab. Itu yang bawah akta SPRM tu. Betul, akta SPRM. Akta SPRM ni memang luas. Sangat-sangat luas. Pasal dia boleh terus freeze account tu. Dia memang sangat powerful. Dan sekarang ni pula ada baru-baru punya di bawah CPC. Polis pun boleh freeze. Polis pun ada power tu. Aku hari tu ada one case bergaduh dengan polis. Tapi macam pada aku, yelah, bila benda ni tak besar, tak bising, orang tak nampak. Sebab lagi satu, masyarakat malahan kena tahu, bukan semua NGO ni tulus, yang betul-betul nak membantu kan. Niat ber-NGO tu pada aku murni lah. Tapi bila disalahgunakan platform NGO tu untuk kepentingan peribadi, pada aku itu tak patut lah. Sebab kau dapat duit ni, kau kena fikir orang yang bagi duit dekat kau punya perjuangan tu, mungkin orang tu orang susah. Tak semestinya orang tu orang kaya yang bagi kau donation yang kau minta dekat Facebook, dekat IG, donate guna apa semua ni. Dan benda yang paling penting, apabila seseorang tu menderma, dia bagi RM1, sebenarnya dia mengharapkan RM1 tu sampai dekat tujuan. Betul. Itu benda penting. Dan falsafah asal ber-NGO ni adalah voluntary. Kau ada duit, kau part time, kau tolong budak. Setuju. Kau kena ada kerja sendiri. Apabila kerja kau kata kau full time, memang kau, sebab itulah aku apabila aku tengok toke NGO ataupun bos NGO tu tak ada kerja tetap, aku terus tap. Kau minda skeptikal aku keluar lah yang ni projek. Sepatutnya dia cakap orang buat operasi. Tak, dia kena faham. Sepatutnya operasi ni adalah untuk operasi tak run the fund dengan run the program sahaja. Betul. Maksudnya bukan run the business bukannya nak mengkayakan pengasas. Dia bukan monthly punya level. Contoh, kau nak run for this project, kau nak buat benda fund run. Okay, kira kau apa volunteer berapa, ambil allowance, okay, untuk itu saja. Dia bila dia ambil gaji, macam aku tak dia faham. Dia bukan untuk sustain kau exact level ni. Dia selalunya macam aku banyak involve lah juga dulu buat case macam ni, tapi aku tak join NGO. Aku tahu dia punya operation ni untuk benda-benda Mercy Malaysia semua kan. So memang aku tengok diorang memang orang cakap fund dia sikit tapi mostly for the program lah. So orang tu memang tak ada duit. Dia selalunya macam ni, apa yang monthly yang dia perlu. Macam example, kau ada premise kan, premise untuk foundation tersebut, jadi perlukan bayar sewa. Bayarlah. Sebab kalau ikut aku dulu masa aku ikut NGO, ikut persatuan belia yang kat luar ni apa semua, biasanya diorang ni dah kaya. Betul. Tak tahu nak buat apa. Aku ada masa, ada kewangan, jom kita buat program tolong orang. Itulah yang sepatutnya. Sebab itulah barunya filantropi. Betul. Sebab apa? Itu aja. Aku punya contoh selalu, aku bagi contoh yang best adalah Warren Buffett. Dia bagi 60 bilion dia, campak gitu je. Untuk buat apa-apalah, sebab dia bagi dekat Gates dengan Melinda punya foundation. Maksudnya bukan under dia punya management pun. Kalau macam orang kaya, dia letak dia punya ada asal-asal. Sebab apa? Sebab dia nak control. Betul. Yang ni dia campak. Kau bayangkan $60 billion bro, bawa pergi Malaysia. Kita kes Najib tu berapa? 1.6 1.6 bilion pun dah Rio. Member 60 billion USD. Betul. Bro. USD tu. Cuma dia kena faham juga bila kalau kata yayasan tu berpanjangan. Example untuk dia bukan one off. Itu kena beza tu. One off dengan benda yang berpanjangan. Macam selalunya yang yang influencer ni semua one off. Untuk bantu orang ni. Jadi tak sepatutnya ada kos operasi. Saya one off. Dia project base. Project base kan. Kata nak bantu kutipkan untuk Mamat ni. Dan dia sendiri pun kaya apa? Kan sepatutnya tak perlulah ada. Kenapa ada kos operasi kan? Lepas tu yang okey, pada kanda Syed Azmi Kanda orang panggil dia kanda kan. Ada 90s. Satu part yang bila kau share pasal posting yang disebut pasal Bella,
Aku okey, ini yang masyarakat rakyat Marhain kena faham. Okey, macam mana kau nak bezakan tindakan yang betul dengan niat yang betul. Pada aku pada aku rasa kita ada kewajipan untuk terangkan, dan bagus juga kau Alip, kau dah highlight benda tu. Dia kata aku tunggang. Hakikatnya dekat mana aku tunggang, dekat mana aku buat posting bela, aku collect derma. Yang tiba-tiba dekat bawah engkau meminta. Ini clear ini korang boleh check, memang posting dia Alip pun dah share. Kau dah cakap pasal bela apa semua ni. Dia buat video apa semua, dan tiba-tiba bawah tu adalah misi yang kau nak lah sebenarnya. Betul. Dan untuk yang mana dengar kita orang punya program ni, kita orang tak pernah minta 1 sen duit pun. Tak pernah kita launch tabung ke, sebab masa dulu jadi kita dah bincangkan benda ni. Kita dah pernah bincangkan sebab ada orang yang nak bagi donation untuk kita tolong ni. Ada orang dah bagi donation, kata okey, kalau ikutkan buka tabung pasal kes bela ni dulu, aku rasa memang kaya. Memang makan hari-hari kari ketang. Kari ketang. Bayangkan orang yang nak jual face mask pun kita orang berbincang. Ada face mask yang kat Zoo dulu ada keluarkan, yang ada gambar bela, ada baju apa, kita orang beli tau. Beli sebab kita orang fikir kat situ adalah nak jaga integriti kepada nama baik bela ni. Betul. Nama baik kita bela. Kita nak bantu bela, bukan nak kaya kerana dah lah bela tu kena. Ya Allah, kau nak kaya pasal dia kena dera. Gila babi, kau meniaga apa benda ni? Kau meniaga orang. Aku tak boleh. Itu yang aku rasa mungkin Kanda silap dekat situ lah. Yang mana mungkin kalau boleh tengok balik, muhasabah diri, refleksi balik hidup, macam mana. Macam ni lah aku boleh cakap, Kanda kita tak sama dengan Kanda. Kita orang memang tak sama. Kanda, so tengok balik kat mana part yang tu pada aku macam dia sendiri yang trigger the entire situation ni pada aku. Betul. Sebab kalau ikutkan ni antara Alip dia dengan kau Alip. Tapi bila kau sebut pasal bela, okey, ini yang mana yang tahu ni memang datang terus. Betul. Tak ada filter pun, memang datang terus. Datang betul. Orang mesej aku tanya, okey, macam mana, kenapa tak respon ni apa semua ni kan? Macam mana? Aku cakap tunggu dulu ni. Kita orang pun nak tahu apa cerita sebenarnya ni kan. Betul. Nak tahu apa cerita, tengok balik sebab aku tak nampak video tu. Orang tak share. Sampailah ada orang bagi link video tu. Itu yang aku jumpa. Aku cakap aduh ni masalah. Yalah. Kalau nak share sikit lah pasal perjuangan bela tu, yang aku rasa, aku tak cakap, aku tak komen pasal aku jenis aku tak suka tunggang benda-benda macam ni. And then lagi pun bagi aku, Alif is much better at defending himself daripada apa yang aku boleh buat. Boleh ada kan. Aku baca post dia memang gila babi. Okay, tapi tak apa, never mind. Tapi just nak share sedikit pasal perjuangan bela tu yang aku rasa tersentuh bila dia cakap macam tu kan, dia collect duit. Kau tahu tak betapa susahnya aktivis ni fight. Tak tidur malam, bersengkang malam, tak ada payment, tak minta pun. And then sampai kat Zoo keluar duit nak jaga Yasmin. Member sampai kena warning lah kerja. Orang tak tahu. Bawa keluar duit simpanan. Betul. How much dia spend, how much dia prepare untuk witness datang. Nak bantu. Kita orang malam-malam pergi jumpa witness, kita ajar, kita explain perundangan every night. Dan dia boleh kata aku yang menunggang. So Kanda kita orang tak sama. Kami bukan Kanda. Kami tak sama dengan Pada aku rakyat kena faham lah. Rakyat Marhain kena tengok, okay, memang banyak isu ni dekat luar. Yang mana influencer ni bukan pada Kanda ni seorang sajalah. Banyak isu influencer gunakan NGO untuk collect duit. End up yang bagi duit kat diorang ni orang susah. Betul. Kau ni susah ni, kau kerja gila babinya nak cari duit, tiba-tiba orang yang kau bagi duit tu dah kaya-raya. Betul. Dah pergi shopping, dah pergi honeymoon, so, pergi umrah balik hari. Okey lah. Dia masalah yang memang berbangkit. So, apa solution dia? Bagi kau, pendapat kau apa solution? Apa solution sebenarnya? Pada aku lah, ini aku bawa balik kepada isu bela, isu NGO Rumah Bonda. Apabila dalam memorandum aku yang second aku hantar tu, aku siap bagi tahu ke ROS untuk blacklist mana-mana NGO. Aku minta spesifik blacklist NGO Rumah Bonda sebab dah menjalankan aktiviti yang melanggar undang-undang. Pasal dia buka, pasal kau buka lesen. Kau minta, kau buat operasi di bawah rumah yang tidak berlesen, dan kau minta donation, public donation menggunakan premis yang tidak berlesen. Basically business kau ni tak clean lah, tapi kau minta duit.
Dan sampai sekarang ROS memang tak cakap apa lah. Dan bila kau tengok NGO punya audit report memang sangat simple pun. Okey. Betul. Sebab itulah kita tak kena faham kenapa ROS punya ni dia tak panggil audit, dia panggil laporan kewangan. Ya. Dia macam kelab pingpong sekolah. Ya. Pengerusi dan tiba-tiba okey approve. Sebab apa? Sebab tu aku cakap, sebab asas dia orang adalah apa nama volunteer. Sebab itulah dia orang tak pernah kisah sebab ni. Sebab dia macam kita tonton duit, okey approve. Dia macam tu juga, kelab pingpong sekolah je. Dia nak menyenangkan lah sebenarnya. Sepatutnya. Tapi dalam keadaan yang macam kita ni dah berubah kan? So memang sepatutnya, betul lah, memang sepatutnya kerajaan kena aware lah tempat orang tunggang dan tempat orang buat duit tak, lah. Pasal yang aku tak faham, pasal kuasa dia bawa SPRM dan kuasa polis sekarang ni tak perlu dah tunggu inspektor dengan saja dah boleh bawa dah boleh freeze kat kau IO. Jadi kuasa tu sangat besar, pasal dia tak perlu tunjukkan dia suspek cukup. Jadi bagi aku tak perlu nak gubal banyak-banyak sangat. Maksudnya dia suspek je dah boleh freeze account tu. Bila kau freeze account tersebut, NGO tu yang kena buktikan duit ni apa sebenarnya. Duit dia apa sebenarnya. Kalau dia tak audit, dia tak boleh buktikan lah. Dia kan lambat lah. Dia kena audit dulu. Pandangan kau Lip macam mana dalam isu ni? Okey, contohlah manalah tahu tiba-tiba bos ROS dengar benda apa ni. nak kena buat? Apa dia nak buat? Contohlah dia buntu, dia banyak benda kan. Banyak persatuan berdaftar dengan dia. Yelah. Dan dia ada banyak staff. Aku rasa tak patut bawa ROS lah benda ni. Tak patut bawa ROS. Tapi dia akan bagi impact pada yang betul-betul nak buat kerja. Betul. Tak, dia macam ni. Bagi aku, dia kalau kita nak letakkan kat bawah government untuk kira-kirakan semua duit-duit. Okey, macam ni. Dia yang apa nama sebenarnya, dia kena buat satu rule je. Dia kena differentiate. Contoh, kalau level kelab pingpong sekolah ni kan. Maksudnya kau kena letak satu level. Kalau kau buat kutipan less than apa nama 50,000, that level. Kalau lebih macam ni, kau kena panggil apa nama professional auditor masuk. Betul. Dan kau kena submit full. Maksudnya semua benda dalam kau punya, dan bila bagi rakyat kita sendiri check. Sebab itulah aku sudah cakap kita sepatutnya kena mulakan open data supaya kerajaan tak perlu bertanggungjawab dah sangat. Sebab aku dah sediakan semua benda ni. Kau yang rasa NGO ni okey, walaupun dekat dalam tu dia tap apa nama 90%, dan kau nak bagi. Kau nak bagi. Itu hak kau. Sebab asas dia memang tak ada isu. Dan kepada NGO Islam yang collect derma, kalau dia orang Islamis sebenarnya dan sepatutnya, dia kena bagi tahu masa dia iklan how much wakalah punya fee yang dia nak ambil. Betul. Sebab transparent lah. Sebab dia hanya wakil, dia collectkan duit dan dia bagi hantar dekat orang. Betul. So dia punya ujrah dia berapa, dia punya upah dia berapa. Itu baru ikut apa nama syariah lah, barulah apa nama syariah compliant. So dia sepatutnya, kalau katalah semua orang buat macam tu, dia akan kita mungkin akan menderma dekat tempat yang ambil kecil. Betul. So competition. Yalah, mana ada pilihan lah. So kerajaan tak perlu jaga, tapi dia hanya perlu letak satu guideline dan open up. Requirement untuk open up. So biar kita sendiri buat judgement. Kalau buat macam tu tak susah. Tak perlu banyak sangat ambil. Kalau kata ROS malas nak buat that platform, tak apa, saya boleh buat for free. Dengar. Tapi bagi saya volunteer lagi. Tapi bagi saya jual data tu. Tak, bagi aku simple je. Kalau bagi aku punya opinion, dari dua. Aku punya opinion nak solution, nak solve benda ni ada dua langkah. Langkah pertama ia bagi government lah. Bagi government, ROS kena wajibkan bahannya, di mana kalau dia buat collection melebihi berapa amount, dia kena control, declare. Dia macam ambil lesen lah kan. Macam company lah. Kau boleh buat GST semua kan? GST semua ada dan threshold. pada aku benda ni membantu kerajaan lagi. Betul, pasal kau boleh tax. Kalau kau boleh tax. Kalau dia income, kalau kau ambil 30%, tak income, dah kena tax. Kalau kau buat berniaga, kau tax je lah. Kalau kata dah kau punya ijar kau punya kos wakalah kau 30% tu dah. Kalau NGO boleh collect 100 million. Yelah, 1 billion dapat kepada tahu. Kau collect 100 million, kau punya cost service kau 30%, it's already 30 million. Berapa? 3 million. Kau tax 3 million tu. Lagi satu, pada aku NGO yang guna nama Islam ni, zakat-zakat ni boleh masuk lah. Betul, aku setuju. Jadi satu ada declare threshold tu aku rasa tak payah tinggi sangat pun. Aku rasa 50,000 okey dah. Kan? Kalau kau collect
50,000 dalam one campaign ad, kau kena declare. Bila kau declare, ada requirement lah. Macam Alip cakap, kita boleh adopt lah. Kata okay, kena declare kepada lembaga hasil apa yang kau punya ni. Pergi lembaga hasil, pasal tak collect income. Ini income lah kan, government kan. Kau bagi lembaga hasil kan, untuk dia collect. Dia kan kejar income-nya kan. Suruh dia kejar. Jadi bagian bagi yang donate, orang yang satu yang bagi derma ni, orang Malaysia ni memang baik hati. Itu one thing kelebihan Malaysia ni. Walaupun kita Marhin ni tak banyak yang kaya, tapi dia sanggup derma banyak. Susah pun bagi kan. Kita punya kelebihan. Aku rasa tak ada, kadang-kadang lain memang tak ada. Sebab tu lah ustaz makin kaya. Betul. Pasal kita punya Marhin ni, satu aset Marhin kita ni, dia memang suka menderma. Dermawan. Dia tak boleh tengok orang susah, tak boleh, dia akan cepat nak bagi. Betul. Jadi berjiwa dermawan. Jadi yang untuk tu ada lagi macam lain boleh taruh lagi. Ada kan? Dah sejam. Okay, kita habiskan sikit lah. Kita habis lah. Closing dah ni. Nak closing kan ni. Jadi untuk penderma, ini yang aku nak ingatkan korang. Satu, tabayun. Scrut dulu. Tabayun. Boleh jadi hashtag dulu. Scrut tabayun sama. Apa saja yang kau nak buat. Okay, maksud dia kat sini, scrut tu kau study lah. Study tengok mana kau bagi duit ni, siapa kau bagi duit ni. Lepas tu bila kau dah bagi duit, alhamdulillah kan, kau nak bantu orang. Bila kau dah bagi duit, kau tengok benda suspek, report. So korang yang sebenarnya kau ada hak tau. Pasal kau penderma. Kau adalah stakeholder. Even kalau kau derma 1 sen pun, RM1, simpan receipt tu. Simpan. Dan bila kau tak puas hati, masa macam ni kan. Then buat report. Sebab tu lah aku cakap, bila orang kata suruh aku report, dia nak kena faham bang, sebab aku bukan mangsa. Sebab memang aku tak derma. Betul. Yang derma dia yang derma yang boleh report sebenarnya. Betul. Yang derma ni yang kena report. Sebab aku bukan mangsa. Itu dia punya isu. Sebab aku memang takkan derma dekat mana-mana NGO. Okay, Lep, ada apa-apa lagi kau nak cerita pasal aku kes? Tak ada apa nak cerita lah. Kita special edisi dia. Special edisi dia. Ada apa lagi nak cerita pasal ni? Kau dah puas hati dan lepaskan semua? Aku tak tahu sebenarnya. Aku rasa semua dah selesai. Semua dah selesai sebenarnya. Kau personally, kau dengan dia tak ada masalah. Aku tak ada masalah. Aku tak ada masalah apa-apa pun. Sebab apa? Sebab dia pun tak pernah ngorak bini aku pun tak pernah ngorak bini dia. Tak ada isu apa? Tak ada isu. Isu profesional lah dekat sini. Maksudnya dia memang benda tu biasalah, mengkritik di dalam media sosial. Cuma ni last lah aku nak beritahu, kalau korang tak clean, jangan ajak aku gaduh. Tu faham betul. Ini satu pasal Alip. Aku rasa korang pun dah boleh. Aku rasa untuk orang yang dah tengok kau punya, yang follow kau ni faham dah. Ini untuk orang-orang yang tak faham ni. Untuk orang-orang yang tak faham ni. Tu cakap, sebab ini isu social media dengan influencer ni, bila dia rasa followers dia ramai, jangan lupa diri lah. Pada aku, dia rasa dia boleh bully orang. Jangan. Betul. Jangan buat benda tu. Dan benda ni berlaku dalam kes Bella apabila TikTokers yang hebat-hebat ni suatu masa dahulu menggunakan platform diorang untuk mengutuk perjuangan ni dan tengok apa jadi. Kita orang ni bukan siapa-siapa pun. Tak ada. Sebelum ni akaun aku berapa je kan. Betul. Kita orang tak kisah benda tu. Ada individu yang berpengaruh pun akhirnya tumbang. So dia tak untuk followers lah, orang yang mengikut orang kat luar tu lah kan. So kalau nak mengikut tu